Bahagian 1. Cepat. Wah, seronoknya. Banyak buku baru. Aku sebuah buku. Macam menari je. Jom baca. Aku sebuah buku. Penatnya duduk dalam kotak. Kena himpit lagi. Rimas. Betul. Gelap pula tu. Cantiknya rumah baru kita. Luas dan kemas. Ada nama lah. Apa nama dia? Perpustakaan Ilmu. Kawan-kawan, keluarlah. Tengok rumah baru kita ni. Cepatlah. Selamat ke kat luar tu? Jangan takut. Selamat. Jadi, jom. Tolong saya. Jangan marah. Ini rumah baru kita. Kenapa? Tak percaya ke? Dah tengok, percayalah. Besar betul. Bersih pula tu. Langsung tak ada abu. Rak ni pun kukuh. Tak goyang-goyang. Halo. Saya suka. Ini apa tu? Shh, dengar. Itulah, kita bising sangat. Dah ada orang dengar. Kat perpustakaan mana boleh bising? Kita kena senyap. Siapalah yang buka kotak buku ni? Dah tu, dibiarnya buku-buku ni berselerak. Tak reti nak susun elok-elok kat rak. Aku sebuah buku ABC. Aku sebuah buku 1, 2, 3. Oh, masa untuk buka. Selamat datang. Wah, mana masa? Ui, ramainya. Habis lagi tu. Saya suka. Nanti ramai orang baca saya. Dia orang datang. Perpustakaan ini akan ditutup sebentar lagi. Terima kasih akan kunjungan anda. Bacalah buku di Perpustakaan Ilmu. Membaca Jambatan Ilmu. Sila datang lagi. Ding, ding, ding. Bang, pinjam ya. Apa yang seronok sangat ni? Tadi ada seorang budak baca aku 2-3 kali. Dia seronok baca huruf-huruf yang cantik dan berwarna-warni. Dia suruh mak dia belikan buku aku ni. Aku pun. Ada budak tu suka baca nombor dalam buku aku. Dia nak
pinjam aku. Tapi tak boleh sebab pustakawan belum cap lagi. Dia pun menangislah. Kesian. Ketuahnya dapat berbakti pada manusia. Aku belum seorang pun baca lagi.